Hmm. Setuju tak? Azman setuju tak apa yang aku nak kata ni? Kira mana hari ni kita tak tengok ada BQ. Betul tak? Boleh tak Oh, kita nak kata macam tu? patutnya. Sebab apa hang yang buat yang key in semua dalam kancat hasil daripada advice aku. Kira Hmm. mana hari ni kira tak ada dah data-data yang kita nak import daripada BQ masuk dalam kancat. Betul tak, Din? Hmm. Boleh macam tu, betul tak? Faham ni. Okay, baik. Okey. Indentas. Okay, baik. Okay. Cuba tengok. Okey. Lah ni sebab apa dia tak masuk? Sebab apa? Dia duduk di belakang. Jadi, Din. Sebab ni di depan tu. Dia bukan, tak apa. Din pergi highlight dekat 14 tu. Out then. Ah. Nah. Okey. Lah ni Din check bagi alignment tu. Semua summary task untuk recurring tu sama alignment dengan site meeting. Sama alignment. Oh, okey. Sebab lepas ni semua satu tak apa satu bapak. Lepas ni Hmm. satu bapak dengan prelim recurring. Mesti dia alignment. Kalau Din apa dalam buat control and Oh, dance ni tu, tak semua. dia dah jadi anak orang lain lah. Ha, Macam mana bapak tadi Jadi tu saya out there tu. Auden. Okay, sama alignment cantik. Cari lagi. Tu. Oh. Yang ni macam yang tadi tu dia jadi macam dah ada menantu. Lepas tu pula ada cucu pula. Hmm. Kita tambahin tu sebab apa? Dia ni satu bapak dengan prelim recurring. Hmm. Okey. Ya. Okey. Baik, Sat. Sama no? Sama elemen no? Oh, semua. Okey, okey. Okay. Kenapa aku suruh hang bagi elemen satu bapak saja? Sebab dia akan mempengaruhi jumlah total harga tu untuk Hmm. prelim recurring. Hmm. Yang ni ayah tak bagi tahu lagi. Bila kena serah projek ni? Dia cuma bagi tahu aku Hmm. tarikh milik tapak. Terus saya kita nak buat deadline tu payah ha. Hmm. Ha, tak apa dia buat macam tu dulu lah. Oh, okey.
Settle lah, okay? Oh, Sama settle, settle. elemen. Okey, baik. Kita pergi pula dekat tu pula. Kategori untuk main building pula. Sat ni. Okey, okey. Main building tu. Okey. Sekejap. Hmm. Dia kena inden dulu dekat bangunan asrama 10 tingkat. Ah, dia dah. Dia kena ambil daripada Oh, ni. 514. Dia pecahan tu. Dia pecahan. Dia pecah-pecah. Oh, 514. Ah, main building tu Tok Wan dia. Hmm. Tok Wan untuk apa tau? Tok Wan untuk bangunan asrama. Tok Wan untuk apa ni? Untuk apa tu? Untuk MNE. Tok Wan untuk Hmm. apa ni? External work. National Work dan seterusnya. Faham. Oh. Okey, baik. Halat. Din halat ni ya, untuk sampai ni ya. Oh, Sampai sebab yang apa? ya. Macam yang rectification ni dia Hmm. macam tajuk besar dia. Okey. Ni saya pecahkan yang Buat huruf clear besar. work. Buat Oh, huruf okay. besar dia. Buat huruf besar. Bagus Hadin beritahu kalau tak aku tak tahu dah. Aku tak tengok. Aku tak tengok dah apa ni. BQ. 27 ni dia boleh pergi ni kot. Present kot. Aku tak Oh, ada tak apa kot. Kena belajar Din. Nanti kalau aku mati, oh. hang boleh ganti. Hang tapau semua satu dunia ni. Hang buat aja. Hang duduk di rumah lah. Hang pakai earphone ni. Hang duduk di rumah. Ni. Pakai baju bagi elok. Seluar pendek. Bus pendek. Tak apa Din. Siapa nak nampak? Boleh cari makan. Oh, tu betul lah. Tapi risiko dia aku cakap betul. Risiko dia orang kencing Hmm. kuat. Aku Oh. cakap betul ni. Aku kalau cakap, kalau aku kutip balik dia nak. Hmm. Lambak ni. 10,000. Oh. Kalau aku kutip Yang dia. depa manipulate kan betul dia. Lepas. Dunia weh. Dunia online ni yang Hmm. ada contoh TikTok. Baik punya Hmm. sampel sebab quality baik dia. Sekali pun banyak dia. Hmm. Tak nak bicara siapa. Lepas tu pula dia tutup kalau apa ni. Perniagaan online itu dia juga lain Hmm. pula. Berapa dengar lah tu? Dia pelan. Sound dia tak dengar saya. Sound tak dengar. Oh. Hello. Oh, okay. Dia kurang jelas. Hello, dengar. Sekarang okey. Okey. Macam aku cakap kalau kata aku kutip nak yang lepas tu tipu aku dia tak bayar mah tu. Dia dah Hmm. 10,000. Oh. Tu risiko dia. Hmm. Tapi hang kena pandai macam mana hang tu pasal aku buat ni bang. Apa Hmm. saja media sosial punya platform semua pun wujud. Hmm. Nak convince orang, nak bagi orang Mungkin lah. percaya. Hmm. Nak bagi orang percaya apa semua kan. Hang bayangkan kan. Tu macam aku cerita tu kan. Hak orang-orang kita ni, hak orang yang dekat-dekat yang kita kenal lama pun murung dia. Oh, mohon juga. Murung dia. Oh. Ni, tambah adik-beradik pun dia nak. Hmm. Dah harap sekali tu kan. Dia Itulah. kira apa? Hmm. Kan? Nah, Okay, tak dia apa. ingat macam apa adik-beradik boleh tak payah banyak tu. Tak boleh. Bukannya RM1, Hmm. RM2 dia. Maka dia nak Oh, RM100,000. betul dah, betul. Okay. Dia nak RM100,000. Hmm. Tak tahu lah. Dunia lah ni. Memang lah. Dunia lah ni makin lama makin canggih. Memang mudah untuk kita buat bisnes apa semua. Tapi Hmm. kena hati-hati. Macam aku buat. Kan? Tak Hmm. ada. Surat perjanjian pun tak ada. Sebab apa? Hmm. Dia punya duration period tu tak lama, tak panjang. Macam hampa duk ambil buat projek ni, total sub apa semua ni. Dia ada panjang, mestilah ada agreement dia dengan bank ke, buat escrow account ke.
buat Hmm. perjanjian ke apa kan. Hmm. Tu macam aku cakap, aku duk buat ni, dia lama dah dia, daripada 2014 dia. Oh, Oh, lama. 2004. Tapi masa tu 2014 tu aku masih lagi bekerja dengan orang. Oh, Hari cuti dengan malam aku on lah. oh. Tapi Kan masa nak tu, belajar ni pun dia ada masuk banyak kos juga kot saya rasa. oi banyak. Oh, Dia bukan mudah dia. Dia memang orang nak, sebab saya nak memang. cari pun resource nak belajar pun tak berapa mudah lah. Sebelum ni saya biasa cari. Ha. Kena tanya orang juga lah yang kenal kan. Sebab apa dia, Hmm. dia belajar ni kan, belajar buat kita buat tadi ni. Dia Hmm. bukannya macam kita guna Excel. Oh, betul. Excel ni hang tahu formula dia, hang tahu coding dia, pergi mana ni kemunci kat mana. Masuk formula Hmm. tambah tolak darab bagi, settle lah kan. Oh, Macam betul. software ni, kita kena faham dia, kita kena tahu kat mana penggunaan dia, kat mana ni tak boleh nak guna, kat mana yang Betul. perlu wujudkan. Semua tu kena ada skill. Betul. Hmm. Tak apa dia buat-buat dia buat-buat. Oh, okay. Sekali hak lain-lain tu pun dia propose juga duration no. Oh, okay. So yang ni saya Okay. dia punya indent tu